Hello guys, apa khabar anda semua? Seperti biasa kita bertemu lagi di ruangan YouTube XM Malaysia. Okey, untuk kali ini anda bersama saya Siti Wani dan seperti biasa, permulaan sebelum saya memperkenalkan apa topik yang saya nak bawakan bersama dengan anda semua. Kita lebih dahulu yang mana belum lagi like dan juga subscribe YouTube channel XM, anda boleh berbuat demikian sekarang juga. Okey, alright. So jangan lepaskan peluang ya. Subscribe, anda akan menikmati pelbagai kelebihan yang ada di channel YouTube ini. Okey, baiklah. Okey, kita akan pergi kepada satu topik hari ini yang saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, iaitu mata wang kripto, risiko atau peluang dagangan. Menarik tak bunyinya ya? Okey, kerana apa? Kerana untuk makluman anda ya, setiap kali kita mengatakan okey nak cari peluang dalam dagangan ini, tanpa kita sedar sebenarnya ya, ada wujud risiko. Okey, alright. So bila kita lihat dalam dagangan ini, ada dua konsep yang anda tidak boleh lupa, iaitu pertama adalah konsep pengurusan risiko dan yang kedua adalah konsep untuk menentukan ganjaran yang bersesuaian. Okey, alright. So bila memperkatakan tentang mata wang kripto, untuk makluman anda di luar sana ya, di mana XM XM menyediakan pelbagai produk instrumen yang bersesuaian dengan anda. Tidak terhad ya, selalu orang kata nak trade currency saja, nak fokus kepada pasaran mata wang saja. Di sebalik itu kita ada pelbagai produk menarik ya. Kita ada saham tebu, kita ada CFD dan sebagainya. Dan hari ini saya nak pergi dengan lebih lanjut tentang mata wang kripto. Alright. So ini satu instrumen yang sangat baik ya, yang anda boleh ambil peluang untuk melakukan dagangan bersama dengan XM. So apa yang menarik di sini untuk makluman anda, di mana kepada anda yang nak mengikut ataupun nak tahu tentang analisa pasaran, terutamanya tentang pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum, anda boleh ikut sesi bersama dengan saya di ruang lanjutan Melayu, di mana saya menyediakan analisa untuk pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum. So di situ bolehlah kita kongsikan pandangan, di mana anda boleh lihat ya apa peluang ataupun kita katakan potensi yang boleh anda ambil ya. Alright. Dan yang kedua saya nak sentuh adalah tentang risiko. Bila saya menyebutkan tentang risiko ya, dalam dagangan ni paling penting pada saya adalah pengurusan risiko. So orang cakap tak naklah trade kripto takutlah, terutamanya kalau nak buka posisi untuk Bitcoin ataupun Ethereum ya. Katanya kalau buka posisi saja mesti loss. Alright. So sebenarnya tanpa kita sedar ya, apa saja peluang yang kita cari ya, terutamanya dalam bidang dagangan ini memang wujud risiko. Maknanya sifatnya adalah kita kena memahami tentang pengurusan risiko. Alright. So bila memperkatakan tentang mata wang kripto ini ya, so pada saya bila melihat kepada risiko terutamanya, haruslah kita bijak sebenarnya ya, menentukan berapa kerugian yang kita sanggup terima. Kan selalu kita dengar kita nak tentukan profit saja, nak dapat profit banyak saja ya. Yang paling penting di sini adalah anda perlu tahu untuk menetapkan berapa jumlah kerugian yang anda sanggup terima sebenarnya. Alright. So you boleh gunalah risk reward ratio yang standard ya. Berapa? Kalau anda tanya saya lebih gemar kalau untuk kripto ni, kita menentukan daripada jumlah persen ya, berdasarkan modal yang kita laburkan kepada XM. So you boleh ambil di antara range 3 ke 5%. Tentukan kerugian anda berdasarkan daripada modal yang anda laburkan ya. Jadi bila kita dah buat perkara seperti itu, ini bermakna cara yang paling terbaik di mana kita memahami tentang kewujudan risiko. Alright. So yang berikutnya, of course, bila kita lihat tentang peluang ya, ataupun ganjaran ya. Normally orang memang suka cakap tentang inilah ya. So that's why kita sentiasa terpengaruh sebenarnya untuk lakukan dagangan ini, kerana kita hanya memahami tentang konsep untuk mendapatkan ganjaran. Alright. So bila kita dah manage tadi kita punya risk dengan keadaan yang baik ya. So at the same time di mana kita tahu bila kita membuat analisa, tujuannya adalah untuk kita menentukan apa direction yang terbaik ataupun apa potensi dagangan yang terbaik ya. So di mana kita menentukan kerugian tadi, dalam masa sama juga
kita harus tahu untuk menentukan keuntungan. Okay, alright. So, keuntungan ini kalau you ikut standard risk reward ratio yang asal ya, 1:2 itu yang selalu dipergunakan lah okay, alright tu. Tapi pada saya anda juga boleh menggunakan alright juga kalau tadi kita lihat kepada modal kita tentukan 3 ke 5%. Jadi yang ini saya lihat lebih bersesuaian kalau kita tentukan mengikut kepada apa? Mengikut kepada strategi dagangan anda. So sebagai contoh kan, kalau kita nak buat pendekatan untuk instrumen kripto ni, of course pada saya, kita guna pendekatan long term untuk dagangan jangka panjang. So kalau di dalam dagangan jangka panjang yang kita lakukan so paling terbaik adalah kita menentukan target profit kita sekitar dalam berapa. So pada saya paling terbaik adalah di antara range-nya 150 pip ke 200 pip. Itu yang paling terbaik lah. Alright. So anda boleh gunakan penentuan ganjaran berdasarkan kepada strategi dagangan yang anda gunakan. Alright. So yang berikutnya adalah macam mana kita nak ambil peluang untuk kita memasuki pasaran berdasarkan instrumen cryptocurrency ini. Of course, salah satunya pendekatan yang boleh anda gunakan adalah pendekatan teknikal. Alright, di mana ini juga adalah merupakan salah satu cara yang anda boleh letakkan di dalam anda punya sistem dagangan. So pada saya bagus kerana melalui pendekatan teknikal ini kita boleh menentukan apa direction yang sesuai. Kalau kata kita dah tahu, kita dah marking di situ adalah support yang baik dan berdasarkan pergerakan harga yang lepas kita memerhatikan itu adalah support yang harga belum lagi berjaya menembusi. Jadi kita tahu di situ adalah satu zone yang terbaik untuk kita fokuskan kepada potensi buy. Alright. So menarik betul. Jadi bila kita tahu nak uruskan risiko dan ganjaran, pada saya tidak ada masalah sebenarnya. Alright. So kita akan berbincanglah lagi dengan lebih lanjut. Kalau nak tahu, anda boleh ikut sesi saya di Ruang Lanjutan Melayu. Alright. So insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi selepas ini dengan topik-topik yang menarik yang akan saya sharekan di ruangan YouTube channel XM. Alright. Setakat itu dulu daripada saya. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.